Hai semua, hari ini kita akan belajar mengenai jadual berkala unsur moden. Apakah yang dimaksudkan dengan jadual berkala unsur moden? Gambar rajah yang dipaparkan adalah jadual berkala unsur moden. Kala ialah merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Terdapat 7 kala dalam jadual berkala unsur moden. Turus menegak dalam jadual berkala unsur moden disebut sebagai kumpulan. Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden. Apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara berangsur-angsur, iaitu sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid, dan sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan. Terima kasih semua. Jumpa lagi di video seterusnya. Created using Powtoon.